Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Naim bin Bakari dari kelas PJ3 akan membentangkan tentang reka bentuk pengajaran Asia dari topik penyalahgunaan bahan alkohol pendidikan kesihatan tahun 4. Pertama, analyzer learner. Saya menggunakan murid tahun 4 yang berusia 10 tahun. Latar belakang murid ialah murid yang berasal daripada keluarga berpendapatan rendah, sederhana dan tinggi. Gaya pembelajaran yang saya gunakan ialah visual, auditory, kinestetik dan multimedia. Untuk isu yang kedua ialah state objektif. Dalam pembelajaran kali ini terdapat 3 objektif. Yang pertama, mengetahui maksud alkohol, menganalisis 3 kesan pengambilan alkohol dan mengaplikasi 2 cara mengelakkan diri daripada pengambilan alkohol dalam makanan dan minuman. Okey. Untuk isu yang ketiga ialah select method, media dan material. Kaedah yang saya gunakan ialah rangsangan melalui tontonan video, kuis dan interaktif. Yang kedua ialah media. Menggunakan multimedia seperti video pendek melalui YouTube, laman kuis interaktif seperti Canva. Yang ketiga ialah bahan. Yang saya gunakan ialah computerable, LCD, YouTube dan aplikasi wall-wall seperti Quizzes. Untuk isu yang keempat ialah utilize media and material. Set induksi yang saya gunakan ialah guru menunjukkan gambar rajah pada slide tentang penyalahgunaan bahan alkohol beserta contoh. Langkah 1, guru menunjukkan kesan pengambilan alkohol secara berlebihan. Langkah 2, guru menunjukkan cara mengelakkan daripada terlibat dengan pengambilan alkohol. Langkah 3, guru menunjukkan video tentang pengambilan alkohol. Dan penutup, murid menjawab kuis secara interaktif menggunakan aplikasi WordWall. Isu yang kelima ialah require learners participation. Yang pertama, set induksi yang saya gunakan ialah murid memberikan jawapan kepada soalan guru tentang video seseorang yang mengambil alkohol secara berlebihan. Langkah pertama, guru menyatakan kesan pengambilan alkohol. Langkah kedua, murid bersoal jawab dengan guru tentang kesan dan cara mengelakkan daripada terlibat dengan alkohol. Dan penutup, murid menjawab kuis interaktif dan menulis refleksi tentang apa yang mereka telah pelajari berdasarkan topik penyalahgunaan bahan alkohol. Okey, untuk isu yang terakhir ialah evaluate and revise. Pencapaian murid. Murid dapat mengenali alkohol, kesan pengambilan alkohol dan cara mengelak daripada pengambilan alkohol. Melalui pencapaian murid ini, murid dapat mengetahui cara-cara untuk menghindari diri daripada terlibat dengan alkohol kerana mereka telah mempelajari kesan jika pengambilan alkohol secara berlebihan. Yang kedua, pencapaian guru. Guru melakukan penilaian murid melalui aktiviti yang dilaksanakan menggunakan bahan media dan soal jawab. Okey, yang ini guru boleh melakukan penilaian melalui quizzes ataupun work-wall yang telah dilakukan ataupun melalui soal jawab. Yang ketiga, impak. Murid lebih memahami tentang keburukan pengambilan alkohol secara berlebihan. Jadi dengan ini, murid telah pun mengetahui dan dapat mengenal pasti kesan jika pengambilan alkohol secara berlebihan.